Supermoto, perawili, inilah barangnya. Untuk on the road, dia nak bagikan feeling motor-motor tu adalah macam motor supermoto real, ataupun motor-motor cross, motor-motor scrambler ni, dia terpaksa naikkan enjin ni, power dia kena pakai 700cc, baru kau dapat feel macam tu. Perawili. Kalau bawa pada ni, aku cakap kau, untuk spek on the road, tak akan boleh. Cantik kan motor ni? Ini motor aku sendiri. Ini memang aku pakai buat harian. Aku bawa pergi kerja, nak balik kampung, jalan jauh, naik highway, masuk highway, dalam town, pergi main Kona Genting. Semua padu. Tadi tu jangan tengok yang dah pakai. Yang aku punya ini dia yang baru sampai Alhamdulillah motor ni semakin mendapat tempat di dalam hati rider-rider. Motor ni memang syok cakap dengan kau. Ini je, enjin dia memang dicipta untuk on road, untuk kegunaan harian, kegunaan hujung minggu, untuk nak balik kampung. Semua boleh lah. Motor ni memang sesuai untuk jalan raya sebab dia dicipta untuk jalan raya. Apa benda kelebihan dia lagi ni? Motor ni dia datang daripada kilang, dah ada quick shifter naik turun, lepas tu ada ABS. Kalau yang supermoto ada ABS supermoto. Lepas tu apa lagi ada macam-macam link angle sensor pun ada, kau tahu tak? Dia ada traction control bila kau corner je, bila dia baca kau tengah lepel, lepas tu kau terbuka throttle, dia auto akan cut sikit power supaya kau tak high set ataupun kau tak akan jatuh. Traction control dia calibrate dengan link angle sensor. Power kan, paduan. Dah ada teknologi safety punya benda semua berbanding motor enduro. Ini dia ada dua pattern, ada dua type. Satu yang pattern supermoto macam ni ada. Satu lagi pattern yang enduro punya tayar, macam tayar-tayar motor enduro, tayar-tayar off-road macam tu, tapi dia tetap yang dua alam. Motor ni mapping dia semua dah ready. Kau tinggal tekan-tekan aja button dia. Lepas tu motor ni kau nak bawa pergi track ke, kau nak bawa pergi motor yang sama, tak payah nak ubah-ubah suai sangat lah. Paling-paling dahsyat tukar exhaust, pasang potation sikit. Lepas tu dah boleh hentam, dah boleh pedal. Kau tak payah dengar cakap orang lah nak pakai motor kecil bawa pergi on the road ni, motor 250. Itu motor dicipta untuk off-road. Kau bawa pergi on the road berkicap. Kecuali lain cerita kalau kau ni banyak motor. Kau memang motor tu aku nak bawa ni, aku nak pusing dalam town ni, radius lebih kurang dalam 20km je. Itu pun sekali-sekali je aku nak bawa pergi kedai. Ini senang kata bukan motor utama kau. Tapi kalau ini motor utama kau nak bawa pergi sana sini, tak boleh. Kalau motor enduro tu. Tapi ini dia punya kerja. Ya, aku macam dah minat ni. Berapa harga ya? Murah-murah ni, jap kita bagi. Kau bagi aku sebelah tangan ni, 50k, ngam-ngam. Kasih jalan harga body dia. Kasih jalan. Kalau nak loan pun boleh,